perasan tak, bila musim raya je, mercun ni dia bukan sekadar bunyi pop-pop, dia ada price dia. Dan yang paling selalu jadi mangsa, budak-budak. Aku nak share beberapa kes yang dilapor dari 2021 sampai sekarang. Okey, kita pergi ikut timeline. Mei 2021, di Yan Kedah, budak lelaki umur 9 tahun cedera muka dan tangan kena percikan api, mercun roket masa main dengan kawan-kawan depan rumah. April 2021, di Rantau Panjang pula, Kelantan, kes pelajar remaja umur 16 tahun putus 2 jari sebab mercun bola meletup sebelum sempat dibaling. Ini pattern dia. Bukan mercun tu kerja budak, tapi budak pegang terlalu dekat dan timing dia jadi tragedi. April 2022, di Bacok, Kelantan, remaja lelaki 14 tahun putus 3 jari tangan kanan. Puncanya sama, mercun bola meletup dalam tangan. Di April 2023, di Kuala Nerus, Terengganu, 4 kanak-kanak lebih kurang umur 8 hingga 13 tahun cedera sebab mercun yang diubah suai. Ada yang rawat luar dan ada yang cedera mata sampai masuk wad. Dan pada tempoh yang sama, Kuala Nerus juga, budak lelaki umur 8 tahun cedera di mata kanan ketika main mercun. April 2023, di Pendang, Kedah, budak perempuan umur 4 tahun mengalami melecur teruk ketika main bunga api mercun di depan rumah. Untuk 2024, setakat semakan kes yang benar-benar highlight dalam media arus perdana, yang aku tak jumpalah kes kanak-kanak cedera mercun yang besar dan konsisten dilapor macam tahun lain. Bukan bermaksud tak berlaku, tapi tak ramailah yang report secara meluas. Ni, paling banyak yang direport pada Mac 2025 di Padang Terap, Kuala Nerang, Kedah. 2 beradik umur 4 dan 7 tahun cedera. Seorang dilapor parah akibat mercun bola. Mac 2025, Macang, Kelantan, remaja lelaki 14 tahun hampir putus 2 jari. Mercun bola meletup sebelum sempat dilempar. Mac 2025, di Tumpat, Kelantan, kanak-kanak lelaki 12 tahun tangan kiri hancur sebab mercun diubah suai meletup. Dan bila tengok angka average, 9 April 2025, Kelantan saja dilapor 47 kes kecederaan akibat mercun di hospital kerajaan dengan 12 kes parah. Bila angka dah jadi macam ni, ini bukan kes terpencil dah. Ini dah jadi trend musim. Setakat 23 Februari 2026, aku belum nampak lagi lah laporan arus perdana yang jelas dan besar tentang kanak-kanak cedera mercun macam 2025. Sekurang-kurangnya yang mudah dijejak dalam berita utama. Tapi mak ayah yang kat luar sana, nak ke anak kita jadi tajuk berita juga?